A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia tak ada lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak gitu itmam al-harakat. Kan? Dia a'uja. A'udzu dua kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya-Allah la quwwata illa billah. Tahniah Kak. Alhamdulillah, syukur. Masya-Allah. Okey, ayat 1. Amma yatasaalun. Jangan senyum balik. Tersenyum balik kan? Okey, Kak tengok huruf ain. Okey, Kak tengok huruf ain. Ain ni kat mana tempat dia? Sama juga dengan makhraj ha tadi ni. Okey, jadi makhraj ha tu dekat sini, ain pun dekat sini, tempat yang sama. Tapi apa beza makhraj ain dan juga makhraj ha? Betul lah. Ain dengan ha. Beza dia ain ni, ini dipanggil sebagai injak suara. Yang kecil ni. Hadha nusammiha lisan al-mizmar. Hai. Lisan al-mizmar. Hadha lisan al-mizmar rah yadrub jidar al-halq. Dia akan tonyong-tonyong, pukul-pukul dekat kita punya kawasan belakang kerongkong. Fahada syaghl al-ain lisan al-mizmar yadrub jidar al-halq. Tugasan untuk huruf. Ni gelak ni saya tanya. Okey. Saya cepat nampak. Okey. For the letter ain, which part of our throat that we have to use? Which part? The middle of the throat. And what is the name of this organ? Lisan al-mizmar, injak suara, epiglottis. Epiglottis. So this part, epiglottis, what will do? It will touch to our throat, our wall of the throat. So anyone asking you how to pronounce the letter of ain, ain, this is the wrong answer. Kalau orang tanya akak kan, macam mana nak sebut huruf ain? Ain, akak cakap. Itu adalah jawapan yang salah. Jawapan yang betulnya ialah kan? Dia kita bagi bunyi yang sukun tu. فكيف نقول أن مثلا أحد يسألنا كيف ننطق حرف عين؟ ليس نقول وعليكم السلام. ليس نقول عين. Ain ismul huruf. Ain tu adalah nama huruf tersebut. Tapi kita nak sebut ain tu macam mana? Nak tahu bunyi dia kat mana? Kat mana dia keluar? Ain. Tak ada ain dah. Kita sukunkan ain tu. Tapi macam tadi kakak sebut tu ni, dia keluar ke hidung kan? Tak jadi. Dia tak boleh bunyi langsung dekat hidung. Never use your nose to pronouncing the letter of ain. Bunyi hidung kan? Ya. Kan? Huruf ain tak boleh. Huruf ain dia memang kena clear. It must be clear. The letter of ain. For example, we are using for our qaida at-ta'sisiyah hamzah ain fathah sukun tabi'ini huni daiman. Okey, betul kita nak tahu mana makhraj ain. Kita nak tahu lagi kan mana sifat ain, kat mana bunyi dia kan. Gunakan sukun dengan syaddah. Hamzah ain fathah sukun ain fathah tahan kan. So kita boleh rasa. Tu tak sampai tu. Tak sampai. Tak sampai. Dia akan sampai tu bila kakak sendiri rasa. Rasa lah. Kakak terasa injak suara tu, memang rasa dia sentuh bahagian belakang kerongkong tu. Tu tak sampai. Itu itu. Dia kena belakang lagi. No. Kan? Kena dalam kan? Kan? Jangan start dengan ain. Hamzah kan? Hamzah ain fathah sukun jangan kan? Jangan gerakkan rahang. Okey, cuba tengok kan. Itu contohlah kita nak latih kan.
Untuk bunyi kan dia tak boleh jadi kan. Tak apa. Latih lagi kan. Dia memang tak nampak. Kalau rasa boleh buat x-ray, nampak lah lega di perut. Mana dia lauhah yang besar gajah tu? Boleh tak tahu ni kan? Taklah sebesar gajah kan, besar anak kambing kan. فعين انتبهوا جيدا حتى العرب. Even you are Arab, if your pronouncing the letter of Ain is not right because of using your nose, for example, there is a lot of reciter of Arab. I'm not talking to the all, but I said a lot of reciter from Arab. They're pronouncing the Ain. It's not coming from their throat, but it's coming from their nose. This is the sound of nasal, so don't use your nasal. Ain, Dia selagi kakak tak boleh buat yang hamzah ain fathah sukun tu, memang tak dapat detect jadi kita kan. Macam ni kita baca amma yatasaalun. Amma memang payah kak, itulah pahala. Lish sa'bih, kenapa susah? Kita bukan memberatkan, saya bukan nak memberatkan student saya. أنا لا أثقل على طلابي. انتبهوا جيدا. أحد يقول لي مثلا أنت عم تثقليهم تصعبيهم، لا، هذه المسؤولية. Ini adalah tanggungjawab depan Allah. So Allah tanya kan? Amma yatasaalun. Jangan senyum balik kan? Kakak dah muncung elok dah tu. Kan? Pasal apa nak senyum? Pasal apa nak senyum? Makhrajun nun kan macam saya cerita tadi. Makhrajun nun kita guna hujung lidah aja. Tiba-tiba nak tersenyum kan? Macam ni tengok. Amma yatasaalun. Wawnya tak jumpa pula. Alun kan? Lam waw dhammah lu. Kena muncul. Lam waw dhammah lu. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Lun. Yang tu tak nak. Lun. Rotan. Bukan nak ni, tunjuk ni. Ya. Dekat. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Masya Allah, la quwwata illa billah. Bagus. Jadi apa impak yang kakak nampak?